Kawan-kawan, korang umur berapa baru tahu yang benda ni boleh buat dekat TV ruang tamu? Serius? Kalau TV korang ada port USB kat belakang, periksa sekarang. Sejak 2005, hampir semua TV ada port USB. Tapi korang tahu tak apa fungsi sebenar dia? Ramai orang ingat dia cuma untuk sambung pendrive, tapi bukan itu je gunanya. Dalam video ni, saya nak tunjuk kat korang apa gunanya port USB ni. Tapi sebelum tu, kongsikan video ni dengan semua orang dan hantar kat kawan korang. Tengok ni, kawan-kawan, ingat kabel USB charger tu? Cabut dari charger, pergi kat belakang TV korang dan cari port USB. Sambungkan kabel tu dan cucuk hujung satu lagi kat telefon bimbit korang. Lepas tu buka pelayar web dan taip Techon PDcast. Klik pada hasil carian yang pertama, lepas tu pergi ke menu 3 baris dan klik hiburan. Sekarang korang cuma perlu masuk artikel yang saya tunjukkan ni dan pasang aplikasi tu kat telefon korang. Itu aplikasinya. Buka, tekan mula dan pilih jenama TV korang. Saya punya Samsung, tekan sini. Sekarang korang cuma perlu tunggu sambungan antara TV dan telefon bimbit korang. Tengoklah sistem baru ni, dia akan mula dipasang pada TV korang. Tunggu beberapa saat sampai dia mula. Bila dah mula, TV korang akan ada sistem baru yang dikemas kini dan penuh dengan teknologi untuk dinikmati bersama keluarga. Kongsikan video ni secepat mungkin dan hantar kepada semua kawan korang.